Oh, ada. Oh. Terus. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the... Okey geng, assalamualaikum geng. Hari ni dekat Jambatan nombor 1 Pulau Pinang geng. Hari ni aku biasa pada komplot aku geng. Tu geng, John Jangler. Awal dia bawa turun goyan. Target ni. Target hari ni geng. Dah manis-manis ada okey lah. Target. Lanjut. Okey geng, hari ni kita orang dekat tiang bawah sikit. Tapi tiang ni kalau kena hujan tu biasa kita orang geng dekat tiang apa? Oh, bising sikit sebab dia tiang pembelah antara tiang. Kalau kena hujan habis kita orang. Okay geng, jom kita set up semua mancing. Jom. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ayat. Okey, jom. Apollo yang kita orang selalu jumpa dekat jambatan ni. Okey. Siapa kita? Pergi apa? Menjalau. Wah. Ni Apollo ni. Saya spot yang kertas. John kata tiang ni payah nak cari umpan. Jadi dia guna jalau. Apa? Kita cuba mana tahu ada rezeki. Ada tambahan yang nak makan apa dulu ni kan. Try. Ni geng. Ini jakuk sini geng. Lepas tu ni ladong saiz berapa tadi? Lupa dah. Saiz 1. Cekuk sini. Jadi Apollo saiz 4 kertas brand Seahawk. Oh, betul lah. Ni geng, brand Seahawk trusted. Sampah jangan buang. Sangkut pun dah. Okay, jom. Ada Apollo dulu. Sundara tu kita tengok sipu kita. Ada? Tak ada. Jalan pun tak menjadi kan? Jalan tak menjadi geng. Oh, kita try Apollo. Kalau jalan tak menjadi, Apollo pecah lagi kan. Kita try. Try jauh sikit. Macam payah nak dapat. Anikan lagi.
Oh, payah geng, payah geng. Payah ini. Okay, jom Papa kau balik-balik. Saya dah. Peace. Macam ada kena timbang je, timbang. Ada makan tu. Ada makan. Ada makan, ada makan. Oh. Tapi si kena. Ada gigitan. Ya, sebab tadi ketat dia kan. Sayang Oh, geng, ada gigitan geng. Ada gorgon, ada gorgon. Ada gorgon di paha. Ada gorgon. Ah, bekas gigi yang ada. Oh. Si kena pakai. Okay, boleh. Okay, jom. Okay geng, jom. Ni antara perabot steel yang apa? Yang aku suka guna. Mana punca ni? Oh, teman ada. 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 Jom. Steel apa? 30 lebih geng. Sebab aku guna ni, dia lembut. Dia lembut, syok pakai. Oh, habis dah. Habis dah geng. Oh, besar bilis tu. Macam ni setuju. Nak pergi buat tadi. Okey. Setuju. Pas. Ujung kita buat macam ni. Jadi macam ni. Potong sikit. Kat sini pun kita potong sikit. Just, okay. Okay, jadi satu rambut setengah depa. Rambut setengah depa geng. Okay, jom apa kau update. Ada ni? Ada, rasanya. Wih, tak ada lah. Dia tarik sekali, buk. Pada udang. Udang. Kecil kali. Ha? Kecil kali. Zoom. Cabut loceng. Wih. Loceng cabut. Loceng cabut besar ke? Oh, tak apa geng. Cuba lagi. Kita cuba lagi geng. Jom. Cuba kau dek. Okey geng, rod semua aku set up dah. Rod, koyan semua. Sebelah sana paling luar yang bawah ni. Cari ke bawah. 1, 2, 3, 4 rod. Yang lain koyan. Geng, jom. Apa
Apa-apa aku update. Oh, tengok. Okey, ada lagi. Ada ni. Oh. Bau makan. Spoil kan, spoil. 2 kali je kan. Spoil lah geng. Baik, jom. Aku 2 kali lah. Nak buat je nak. Jom, apa kau dik? No, tu dia. Okay, tengok geng. Besar jauh geng. Jauh kuda geng. Menjerit reel. Jerit dia geng. Dia akan talang dia geng. Menjerit reel dia geng. Dia akan talang dia. Boleh lah. Size. Cari. Geng, jom. Ni aku guna taman potong geng. Cakap je ni taman potong. So buah macam tu. Kita buat gantung kan. Tu lagi gantung. Lepas tu ada sudi nak ambil. Geng, jom apa-apa kau dek. Geng. No, putus geng. Tak ada apa? Tak ada ribut. Tak ada hujan. Dia tarik terus masuk putus geng. Orang tengok geng. Ya, dia boleh pakai tangsi. Ni risiko geng kalau pakai tansi geng. Kau boleh apa boleh lebih? 100 LB. Geng, 100 LB geng. 100 LB. Putus. Ni penangan jambatan utama geng. Putih mata Jan. Putih mata. Ingat dia usik-usik lah. Bukan putus kena giginya tu. Kena tapak. Adik. Yalah, malas pakai tangsi. Banyak kali dah. Tapi apa boleh buat lah. Saja target ikan kecil je adik. Tangan kan, setengah kilo kan. Tiba-tiba putus. Apa? 4 kali lah kena game ni geng. Tak apa dah. Okay, jom. Apa kau update? Okay. Geng, lagi. Oh, ada geng. Komplit. Komplit geng. Oh. Semangat sikit. Ni semua saiz geng. Ni yang saiz elok geng. Wih, keluar balik. Ni saiz apa? Saiz umpan. Tak cakap. Settle satu bak geng. Geng, jom. Apa-apa aku update.
Oh, gasak ah. Wish. Gasak eh. No. Lagi kan? Sengin. Senangin buka. Sengin. Buka. Kang Blue. Blue Kang. Enggak lah, cara tariknya dia macam. Geng, Blue Kang makan apa? Bukan geng. Makan bilis. Ambil gambar je. Ya apa? Ambil gambar. Geng, bukan geng. Jos, dia kata geng. Jos ada line. Tak tahu dia. Ni Kang Blue. Makan bilis besar elok. Bukan geng. Kang bukan. Geng, jom. Kau update. Dia ada. Ni kira jadi nama kampung Kampung mana ni? Ada geng. Dia ada. Ada. Hari ni ayak dia. Ayak dia hari ni. Okey. Betul geng. Dia makan dalam geng. Makan dalam tak boleh lepas balik geng. Apa geng? Makan dalam ah. Makan dalam kita simpan dalam air ha. Tong air ha. Aku tapi ingat tak ada apa tadi geng. Tarik. Ada. Clear. Ya. Hah? Geng. Oh tengok geng, cuk budak geng. Ya. Direct menjerit geng. Menjerit real. Real menjerit tu. Ya, saya ni tak kan. Caru. Saya Lauk. Menjerit real. Direct ni. Menjerit real lagi. Lanjut. Weh. Dapat dah. Aku duk betul jing, betul duk tengok lucing tini. Oh. Mana? Apa? Ha? Udang. Udang. Aku tengah duk betul jing, betul tengok. Tit. Siku kita kena geng. Baby. Ada. Ini memang saiz baby geng. Semua ada karang. Sini ada karang geng. Ni CD apa? Lanjut. Ni CD apa? Angkat koyan aku. Dapat baby jenah lagi. Betul jing, betul tengok dia duk. Ha. Betul. Dia dah lari tak boleh. Dia pegang macam lembut. Try. Dia top fish. Ha. Udang. Nah, siku. Okey. Oh, dia dia ha. padu lah. Padu. Ini macam Boleh saya tapak tangan. Ya. Senyum sikit. Apa nak buat? Koyan duk keluar sikit. Geng, jom. Clear. Apa update? Oh, ada. Ampun. Payah sangat. Lahirnya. Naik juga duri. Naik juga duri hari ni. Ampun. Payah. Dia Dulu dia dah payah. payah sangat kan. Duri pun saya kokon
memang tiang dia. Ya. SM. Lesen. Jom. Baik. Okey, strike geng. Tu dia kabut singa. Oh, tak. Kan? Lagi. Dia sama. Kabut singa geng. Masa lubang terus. Kena lubang dia apa ni? Tinggal lah. Dia bawa masa lubang terus. Lubang ni. Ha? Lubang. Baling depan ni. Baik. Bawa mengatau sangkut. Singa ke. Singa padu ah. Nak makan telur. Nasi cak. Makan bilis sekok. Dia sekot. Bodoh. Lanjut lah. Okey geng, assalamualaikum geng. Cukup sampai sini kita orang dekat jambatan nombor 1 Pulau Pinang ni geng. Alhamdulillah hari ni ada juga hasil ke kita orang balik. Hari ni ibarat macam diserang bertubi-tubi geng hari ni geng. Alhamdulillah ada juga apa ikan cawa-cawa, ikan ikut kita orang balik ni. Caru bagai jenahak. Geng. Jom. Apa? Apa boleh kata ni? Okay, jom. Jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jom, salam alaikum. Ya.